Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. Kisah seram kali ini yang aku nak sampaikan ialah tentang seorang adik-beradik yang kawan kepada abangnya kena sihir. Aku baru baca dia punya pengenalan saja, aku tak baca full lagi. So jom kita baca sama-sama. Okay, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Abang dapat call dari kawan dia yang makin kerap kena gangguan. Okay, so macam cerita tadi lah, ni pasal adik-beradik. Alright. Abang dapat call dari kawan dia yang makin kerap kena gangguan. Tiap kali dia masuk rumah yang ada Al-Quran, kulit dia rasa macam melecur. Bila abang datang rumah nak ubatkan, dia jumpa sehelai kertas surah Al-Fatihah ditulis guna darah haid. Uish, bapak dark weh. Okay. Kawan abang ni perempuan. Okay. Diorang dah kenal sejak sekolah menengah lagi. Kalau mak buat open house raya, dia mesti datang. Satu hari, dia cerita dekat abang yang setiap malam, dia makin kerap mimpi yang seram-seram. Salah satu mimpi yang dia dapat, kena kejar ular besar. Ular tu belit badan dia sampai rasa susah bernafas. Bila terbangun, dia akan berpeluh satu badan dan dada dia akan rasa ketat macam betul-betul baru lepas kena belit dengan ular. Mula-mula abang ingat mungkin mainan tidur. Lepas kawan dia asyik cerita hari-hari, abang kata dia boleh cuba untuk scan. Malam tu dia datang rumah kami. Abang sambut dia dekat depan pintu pagar. Bila jejak je kaki kat dalam rumah, dia mula nampak gelisah. Tak sampai 5 minit dia duduk dekat sofa, terus dia lari keluar dari rumah. Abang keluar tanya dia kenapa. Dia kata bila nampak Al-Quran dekat rak sebelah TV tadi, terus rasa kulit dia macam melecur. Ui, dahsyat. Dia cuba tahan tapi tak mampu sebab sakit sangat. Abang decide untuk pergi tengok rumah dia minggu depan hari Sabtu. Lepas tu kawan dia pun balik, diorang still contact macam biasa dan kawan dia tiap hari still cerita gangguan yang dia kena. Kawan abang ni boleh dikategorikan cantik lah, ramai orang minat. Aku ada tanya abang juga, diorang ni kawan biasa ke special? Kalau special, cepat-cepatlah bagi tahu parents. Okay. Abang selalu mengelak dari jawab. Dia kata, aku budak-budak lagi, mana tahu apa-apa. Sepanjang weekday, minggu yang dia janji nak pergi scan rumah kawan dia tu, aku perasan abang selalu balik lewat. Tak ada apa yang pelik pun. Mungkin dia busy, ada projek kena handle atau boleh jadi dia pergi jumpa kawan-kawan dia yang pandai berubat untuk minta pendapat. Malam hari sebelum abang nak pergi rumah kawan dia, aku rasa bahang betul dalam rumah. Oh, okay. Walaupun aircon dah buka, tetap rasa macam tak function. Lepas tu aku dengar macam orang berlari-lari dalam rumah belah ruang tamu. Memang taklah aku nak pergi check. Esoknya lepas subuh, abang dah siap-siap nak pergi. Dia ajak aku teman sekali. Kami sampai depan rumah kawan abang dalam pukul 9 pagi. Bila tekan loceng, dia tak keluar-keluar. Abang try call tapi tak angkat. Lepas hampir sejam tunggu depan rumah, dia keluar macam tak ada apa-apa berlaku. Nak kata baru bangun, muka dia tak nampak mamai. Aku tak tanya ke abang sebab nampak macam urgent. Sebelum kita orang masuk, abang baca doa pendinding. Dia suruh aku zikir dalam hati dan jangan berhenti. Bila kami masuk, rumah tu macam usang. Bukan buruk ke apa, dalam dia cantik. Cuma vibe dia rasa macam dah lama orang tak duduk. Kita orang duduk dekat ruang tamu. Kawan dia cerita yang malam semalam dia kena kacau. Benda tu berdiri hujung bilik sambil baca sesuatu. Sudah. Bila dengar betul-betul, bunyi macam Al-Fatihah terbalik. Uish. Abang minta izin pusing-pusing tengok rumah. Kita orang ikut belakang dia. Abang ada berhenti baca sesuatu kat beberapa tempat. Aku pun tak tahu dia baca apa. Okey. Sampai satu tempat, kawan abang tiba-tiba gelak sambil tenung tajam. Itu tempat aku. Aku dah meremang satu badan tapi tetap zikir dalam hati.
kawan abang dari berdiri terus ke posisi merangkak. Abang suruh aku keluar pergi ruang tamu. Dalam 15 minit, kawan abang sedarkan diri dalam keadaan penat. Lepas kawan dia dah okey sikit, kita orang pusing belah keluar pula. Abang terhenti dekat satu pasu besar yang ada tanah tapi tak ada pokok. Dia minta aku tolong galikan. Lepas aku gali, dalam tu macam ada benda warna putih. Abang suruh stop. Dia baca-baca lagi, lepas tu dia ambil benda tu. Sehelai kertas yang dah kotor, bila buka, ada ayat Al-Fatihah yang ditulis guna darah haid. Abang terus suruh kita orang masuk rumah. Bapa ekstrim weh, guna darah haid. Tulis ayat Al-Quran, tulis ayat Al-Fatihah, seram weh. Abang masuk rumah, lepas dah settlekan benda tu kat luar, dia kata mungkin ada orang yang minat sangat kat kawan dia, sampai sanggup buat benda-benda terkutuk ni. Lepas dijamu dengan teh panas, kita orang dua beransur pulang. Dalam kereta, aku tanya abang buat apa dengan benda tu? Aku fikir mungkinlah dia dah bakar ke apa. Dia pandang depan sambil senyum sinis. Baik, kenapa ni? Ayat yang dia cakap sebelum kita orang aksiden yang mengorbankan abang sendiri, aku ingat sampai sekarang. Abang punya, kenapa abang nak bakar pula? Weh, jap. Sumpahlah. Jap, so kiranya yang sihir kawan dia tadi tu, abang dia sendiri lah. Ui, maknanya abang dia sendiri yang sihir kawan dia. Lepas tu abang dia acah-acah macam nak berubatkan kawan dia. Padahal abang dia yang hantar sihir dekat kawan dia yang cantik tu. Oh, kiranya abang dia dah lama lah minat dekat kawan dia. Oh, lepas tu abang dia aksiden mati. Ayat yang dia cakap sebelum kita orang aksiden yang mengorbankan abang sendiri. Kiranya. Jap. Bagi aku refresh je otak aku. Kiranya, mula-mula kawan dia kena kacau and minta tolong minta tolong abang dia. Lepas tu, abang dia acah-acah kononnya nak berubatkan kawan dia. Padahal rupanya abang dia yang hantar sihir dekat kawan dia. Lepas tu bila on the way balik, tengah drive kereta, abang dia mengaku, abang dia cakap abang punya, kenapa abang nak bakar pula? Lepas tu pom, kena aksiden meninggal. Astaghfirullahalazim. Macam tu Ya Allah, takutnya. Astaghfirullahalazim. Betul lah orang cakap manusia ni lagi seram, lagi menakutkan daripada makhluk-makhluk ni. Tapi betul lah, apa-apa hal pun memang sebenarnya makhluk-makhluk ni takkan kacau kita kalau kita yang kacau tau. So basically benda ni makhluk-makhluk tu tak akan kacau kalau tak ada manusia yang sihir. At the end of the day semuanya end up dari tindakan manusia juga. Kawan ni kena kacau, kawan tu kena kacau. Bukannya sebab makhluk-makhluk ni sengaja kacau orang tu, padahal sebab ada orang lain hantar. Memang dark lah cerita ni. Ya Allah, so semoga pada viewers di luar sana, semoga kita semua dapat pengajaran dalam cerita ni. Pengajaran dalam cerita ni, perempuan yang cantik kena hati-hati. Sebab tak semua circle korang yang lelaki ataupun yang perempuan, tak semuanya betul-betul genuine nak kawan kau. Sebenarnya aku perasan lah, sebab aku perasan lah cerita-cerita seram ni selalunya perempuan cantik jadi mangsa. Selalunya perempuan cantik yang kena sihir lah bagai. Sebab perempuan yang cantik ni aku kesian tau. Yang pertama, kalau dia ada kawan lelaki, mesti kawan lelaki dia akan catch feeling dengan dia. And kalau kena reject, mesti kawan lelaki tu akan berdendam dengan dia. And then kalau dia ada kawan perempuan pula, mesti kawan perempuan dia akan ada kawan perempuan dia yang jealous dengan dia, yang dengki dengan dia sebab dia cantik. So jadi perempuan cantik ni susah sebenarnya, sebab
dengan lelaki akan ada lelaki akan catch feeling, perempuan pula akan dengki dekat dia. So hati-hatilah kepada perempuan-perempuan cantik di luar sana. So overall aku rate this story 10 out of 10 lah. Aku tak sangka plot twist ending dia macam tu. Sangat intense, sangat fast pace. So I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.